Mau look like a tu. meal. Walmart. Mak. Apa tu? Kacang Kan dia coklat. Alah, balik macam Bali sikit ni. Ovaltine selalu ada, mak. Ovaltine. Ya. Ovaltine. Apa ni kalau bahasa Melayu gitu? Oreo. Okay ni lebih kurang je dengan Amazon ni. Ni 65. Sama Amazon boleh dapat coklat sedap 65. Aku suka Amazon macam tu. Belas ni kan? Besar lah. Okay, what? Oh, juice. Malaysian brand. It's good at Taiwan cup. Malaysian brand. You know, this is Malaysian brand. Yeah, I know. I go Taiwan cup. Next kita nak ke Icon Siam. Program hari ni. Ni semua muka-muka ikon ni. Kita nak makan kat sana. Lepas tu kita akan pergi ke Asiatik untuk naik cruise, dinner and sunset. Nantikan kita. Setelah penat menghadap jam, akhirnya sampai juga Icon Siam. Floating market kan? Sampai dah floating market. So sekarang benda yang paling penting adalah cari makan. So kita dah lapar sangat-sangat dah ni. Let's jom. Yang halal. So dekat sini pun ada souvenir kalau korang nak beli. Hadiahkan untuk someone. So dia alright, dekat sini kawasan halal food. Mudah. Korang cari je ujung-ujung sikit. Ini kawasan halal food. Ni halal kan? Halal. Sedap ya. Nak beli yang mana di sini? Ini pulut. Kalau nak makan pulut, kat sini ada pulut. Macam mana ini pulut. So aku ada durian aiskrim. Okay. Ini durian aiskrim. Oh, dia letak mangga. Okay. So, apa tu tembikai. Tu dia letak kacang. Okay. Okay, how much? 80. 80 baht, okay.
Apa tu? Apa tu Pad makan? Thai. Pad Thai. Pad Thai. We are tourists. I meet a new friend from Europe. Hi bro. Which part of Europe? Which part of Europe? Slovakia. Slovakia. Nice, nice. You come with another friend or With my family. with your family? Oh, with your family. Alright. And after Bangkok, you should We are go going to small island small for island. a few days and we come back again to Bangkok. And Oh. from Bangkok we fly to Dubai and from Dubai to Oh. So many days you travel, right? So many. Come 2% or Tuan, Only apa two. rasanya? With my husband we somewhere here looking for some meal. some food? You guys speak Russian or your own language? You have your own language. I see, I see. I think because you were part of Russia before, right? We were now. Singapore also. The Malaysia, Singapore and Malaysia, Singapore, Indonesia and Brunei. We got the similar language. Can you understand Turkish? Yeah, Yeah. yeah. We have the same with Czech Republic. Hmm. We understand everything. Ah, okay. No children, not too much, but Yeah, yeah. Next menu. Yeah. Hai, kita dah settle makan. Sekarang kita nak pergi cari boat nak ke Aesthetic. Let's go guys. Okay, kita sekarang menunggu boat untuk ke Aesthetic. Tunggu je lah. Nice view. Hai, boat kita dah sampai. Let's jump. Yeah. Guys, sekarang kita orang dalam boat. Menuju ke Aesthetic. Yes. Cruise. River cruise. Sekarang kita orang sampai dekat Aesthetic. Masa untuk cari kita orang punya boat. River cruise kita orang. Kita punya cruise. Let's jom. Alright guys, sekarang kita dah sampai dekat Aesthetic. Sekarang nak tunggu beratok nak naik kita orang punya cruise. Masa dah naik ni motor. Dia nak grab motor ke? Oh, dah ada nombor telefon B16. Sangatlah happening dekat atas ni. Banyak kata apa, pelancong lah dekat sini. Tengok dia orang tengah duduk beratok ambil makan. Aku pun nak ambil makan, dia lapang lah ni. Aku nak tunjuk kau orang, aku nak tunjuk dekat atas. Ada apa dekat atas? Let's jom. Somebody go stand as long as there's no word.
Icon Siam. Icon. When they get to the part where it's breaking her heart, it can really make me cry. Yeah, get ready guys, get ready. Kita tak payah tunduk. Kita tak payah tunduk. Ayo atas je kita tunduk. Yeah. Kita sudah selesai dekat river cruise tadi. So sekarang kita nak ronda dekat dalam Asiatic ni. Aku dah pernah main sebelum ni, tapi nak tengok ada kelainan ke tidak. Jom. How? How much? So how is it? How was it? Okay. Okay. Yes. The food stop and Firework. Yeah, we actually also wait for the firework. Very nice. Hai, trip percutian dekat Bangkok untuk kali kedua ni. Pasal macam akan main lagi nanti ni. Okay lah. Bye bye guys. Assalamualaikum. See ya. Goodbye Bangkok. See you again.